Rambutan tu, rambutan pineapple. Gua rasa di dunia gua. Tapi hijau punya kita. Tangga raya. Oh, makin tahu. Wow. Hi guys, welcome back to my vlog. So guys, today kita orang nak buat grocery shopping untuk raya. Tengok ni dah 2 bakul dah. And today I start dengan vlog dekat ni lah tempat, dekat tempat membeli belah ni. So sekarang kita dah 2 bakul. Tengok ni. Sekejap guys, tengok. Tengok ni. Wow. Cara. Sekarang kita orang nak beli untuk koktel ya guys. Okay, koktel untuk kelongan. Lepas tu kita nak follow lah sini lah, follow kan. Lepas tu kita nak lychee 2. Rambutan pineapple 2. Okay, rasanya cukup dah untuk koktel kita. Susu, cair. Jom, let's go guys. By the way guys, kita orang lepas ni nak gerak ke kampung terus sebab kita orang nak elak jam. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat Checkers dan nak bayar. Bapak bayar gila barang. Checkers is our favourite ni lah tempat shopping barang sebab banyak barang ada dekat sini. Sebab dan tempat dia macam tersusun. Gua. Lagi sekali? Gua rasa ni dunia gua. Weh, kita beli tak ingat dunia. Tengok. Penuh. Satu kereta. Ni tak tahu. Kena ribu-ribu. Allah. Air korang lah ni banyak sangat. Okay, sekarang pukul 5.28. Korang tahu tak sebenarnya kita orang plan nak gerak ke kampung pukul 9 pagi. Tapi pukul 1 baru bangun sebab kita orang lepas subuh baru tidur malam tadi. Duk kemas-kemas semua, buat kuih. And sekarang dah pukul 5.28 tak gerak-gerak lagi. Makanan kita orang order chicken rice shop. Tapi chicken rice shop tu 6.30 baru sampai. Sekarang plannya kita orang nak gerak ke bazar cari makanan apa yang ada. So bawa 2 kereta. I'm a driver and also Yin a driver. Guys, look who's here. Sayang ikut. Jom ni, tu. So this time kita orang buat baby sebab kita orang nak beli baju raya dia untuk first day and second day. And also kita orang macam kesian kat dia sebab kita orang kali ni pergi quite long, macam like berapa hari, 6 hari ada juga, 6 hari. So kesian dia kalau tunggu kat sini. Sayang, ni semua peralatan dia. Tempat dia tidur sengit sikit, nanti kita orang ubah. Ni tempat tidur dia semua. Nanti dia tidur atas ribu mama. Tu mama tengah order dengan Irish. Order je lah apa-apa, lapik perut dalam kereta nanti. Okay guys, kita nak keluar dah daripada pintu gerbang Kuala Lumpur ni. Ini menunjukkan kita dah nak masuk ke kawasan lain selain daripada Selangor dan Kuala Lumpur. Sekarang pukul 7.06. Could be kita orang buka puasa dalam kereta ataupun kita orang akan cari somewhere nak stop lah. Dia tengah bersin ni, aku dah lah legit bulu dah ni. Tengok ni budak kecil ni menangis-nangis je. Bawa Apa ya? Kampung. Wow. Okay guys, so sekarang kita nak ready berbuka. Sekarang pukul 7.23. Lagi seminit nak berbuka. Kita orang ada Mary Brown. Thank you. I ada ais ni. Air berais. Kita ada Mary Brown. Kita ada peneram kat sini. Ready for buka. Ya Allah, kena bulu dia mah. Oi. Tak nak, saya dah ada makan dah. Tak, adik ayam. Dia kan nak jual. Buka. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay guys, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lapik perut je dulu. Kenapa? Dia pijak pinggang kita. Duduk lah kat dia. Apa tepi longkang tu? Kenapa ada longkang tu? Dia kaki yang ni. Dia matang.
rokok, isap rokok terus. Kat puasa isap rokok. Okay, brother. Apa kesiannya? Ya, ya. Nak buka tingkap ada budak ni. Tak apa. Mama dah bagi dah kat bawah tu. Tak nak. Nak kiss je lah. Ha? Gambar. Kita gambar orang buka puasa. Ngapain? Betul. Betul Daif ni orang minta sedek. Orang gelandangan buka puasa. Ya, ini. Yen, famous. Meruntuhkan angkasa belang. Ada orang bergambar tu. Dia cakap caption, dua adik-beradik. Yang makan di longkang. Okay guys, kita makan dulu Guys, sekarang ni pukul 8 pula. Sekarang dah pukul 9:01. Alhamdulillah kita orang dah sampai Temerloh. Tapi kita orang tak masuk lagi kat dalam kampung. Nak masuk dalam kampung kita orang tu about 40 minutes, 30 to 40 minutes. Sangat-sangat dalam ya kampung kita orang tu. So this is my baby. Dia sangat behave. Tapi dia nangis tadi. Kenapa sayang? Kenapa? Oi, okey tak? Alah, sianya dia. Ya. Okay, so guys, Mama tengah beli buah. Nak kuda-kuda dekat rumah nanti. Kat situ macam ada mangga, ada tembikai. So, yeah. Banyak kat sini. Ada orang kat sebelah sana pun jual buah lagi. 5 kilo RM20. Okay lah. Guys, kita orang dah sampai dah, Alhamdulillah. Dekat kita orang punya rumah ni. Tak nak bagi tahu kat mana. Tapi kat Temerloh lah. 30 ke 40 minit masuk ke dalam ni. Rumah kita orang kat belah kanan ni. Ni rumah kita orang. Selamat. Sekejap. Dah. Hari Raya. Tengok kita orang suruh Irish buka pagar sekejap. Tak ada slipper kita, tak jumpa lah. Tak ada slipper? Yang tadi kita ada slipper. Ya Allah. Ui, kotor lah gila. Tadi nak buka? Buka je lah pagar. Seluk ke tangan. Assalamualaikum. Masuk. Nak masuk? Nak masuk kita. Tu. Pagarnya. Straight je. Ui, letak pokok Mana pokok? Wah, ada pokok. Itu dalam tu apa? Ha? Rumah? Rumah juga? Ha. Okay guys, Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat rumah kita orang ni. Our sweet home. Home sweet home. Karish, your first impression? Wah, cantik banget. Ya Allah, tu jatuh dah. Jaga baby. Inilah rumah kita orang guys. Tak nampak. Siang baru nampak. Ni kita orang dah pasang dah gazebo kat sini. And then kat sini kita orang dah buat dah rumput landscape. Besar padahal. Besar gila. Boleh main bola. Assalamualaikum. Kaki kanan dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik ke driver? Driver penumpang tu tak ada pintu juga. Ha? Jadi driver penumpang tak ada pintu juga. El tak tunjuk lagi macam mana kat korang rumah El kat sini, kat kampung. So ni dapur. Just a simple small kitchen. And then dekat sini, oi, ni apa? Ha, pintu kat luar, janganlah pintu. Okay, Alice tunjuk. Okay, jom. Kat sini macam rumah sendiri. Kat sini ada mini living hall, living room. Kat sini. And then Ya. Ni apa? kat sini je makan. Tu bilik Pak Long dengan Mak Long. Bilik Mak Long dengan Pak Long. Lepas tu sini ada second living room. Ni bilik kita. Bilik girls. Assalamualaikum. Pasal ikon apa diam-diam. Diam-diam pula. Wow. Ni bilik girls. Cantik banget. It's not that big. Ni apa? Okay. Ni toilet, ada 2 toilet. Macam toilet apa? Asrama. Tu bilik apa boys lah. Tu
Dekat sini ada bilik mama dengan papa. Okay, bilik air pun ada dekat dalam ni. Ya, yang Simple, rumah kampung. rumah kampung, rumah sementara. Rumah transit, rumah persinggahan, rumah sementara pula. So inilah rumah kita orang. Nanti siang nanti Ella akan tunjuk dekat korang kawasan kat luar. Oh, lagi satu, kita ada lagi satu rumah. Itu kita panggil guest house. Okay, sesiapa ada kunci. Sesiapa yang nak tidur dekat sini, kita orang sarankan tidur dekat rumah sana. Sebab rumah sana macam korang boleh buat lah, ada privacy lah semua. Oh, mama nak tunjuk Oh, by the way guys, wow, I baru realise dia dah buat tempat jalan batu dekat sini. Nampak tu, dia ada jalan ke sana. Dulu ni semua ni pasir macam tu je. Okay, ni guest house. Kita buka guest house. Tak tahu, Ian, tutup pintu, baby kat dalam. Assalamualaikum. Guest house ni ni dia ada living room, semua living room. Untuk orang lepak. Dia ada bilik air ni kat sini. Untuk guest. Cepat. Bawa berapa? Okay, ni lah bilik guest. Ni bilik guest. Ni lah cerita simple je. Wah. Nampak? Two queen guru. Queen bed. Jangan buka. Stop. Siapa nak tidur dekat sini, silalah tidur kat sini ya. Boleh muat dalam 5 orang. Sebab sini pun katil juga sebenarnya ni, sofa bed. Kau boleh tidur sini juga. Tilam banyak. Tilam pun banyak kat atas tu. Korang boleh tidur dekat rumput luar. Bentang banyak. Okay, ni lah gazebo dia. Tapi dia tak siap lagi. Sebab sepatutnya gazebo ni nak kena tambah apa, macam tangga semua. Tapi dia buat rendah. Nanti kita dekor lah. Dan malam-malam rumah kita orang looks like this. Hi guys, update. Sekarang pukul 12.50. Kita orang dah kemas barang apa semua. Bukan kita orang, saya je. Saya dengan Mamski je. Apa tu, dia pun dah sahur awal. Dia tak nak bangun sahur. Sekarang ni update dia is I nak tolong my mum. Dia tolong mama nak masak sardin untuk budak-budak tu sahur. Sebab dia nak sahur. Sebab esok gonna be a long day. Penat nak kemas rumah. Thank you guys for watching. For day 1, we are in kampung. Hi guys, it's the next day. Sekarang ni pukul 2 macam tu. I baru bangun sebab malam tadi I tidur lambat. Rasa macam pukul 5 kot. 5 Pukul 5 baru tidur. So macam barai gila. Right now kita orang nak kemas rumah semua. Lepas tu kita orang siap nak pergi bazar. So guys, stay tuned for today's vlog. So Yin tengah bina-bina apa ni? Rak. Oh, rak. Mana ada rak kasut? Rak barang. Kasut apa ini? Tak, rak barang. Okay, inilah aktiviti first kita. Saku. Aktiviti first Yin. Tengok suasana kat luar bila siang. Kata nak tunjuk kan. Inilah dekat luar. Looks like kita ada macam like tempat lepak kat sini. Kita dah letak macam atap kat sini. So orang boleh lepak. So kat sini kita ada baby punya stroller. Oh my god, cantiknya. This pokok pasu. Bunga apa. Kita ada gazebo. Kita berbuat tapi tak siap lagi. Sepatutnya dia macam nak kena tinggi sikit a bit. Dia macam mini sangat tu. Okay, and then yeah. Kat sana tu rumah saudara kita orang juga. My border kat sana. So kita orang macam attach terus lah. So guys, sekarang ni kita orang nak isi kuih kat dalam balang. Kuih-kuih yang El buat tu nak letak ke dalam balang kuih. So sekarang ni kita nak isi kuih ke dalam balang kuih. Ke balang kuih ke dalam kuih. Balang ke kuih dalam balang. So sekarang Okay,
So sekarang kita nak isi kuih raya ke dalam balang kuih. Okay guys, so sekarang kita nak isi biskut raya ke dalam balang raya. Dalam balang. Okay, kita nak pasang lagu raya dekat YouTube. So video ni I akan letak lagu lah. Okay, I akan fast forward. Bye bye. Where's the kuih? Kuih raya sampai guys. Okay, kita isi cornflakes madu. Hot selling di pasaran. Semua orang ada resepi. Cornflakes, garam dan madu. Malam chaos ini ku terasa sepi. Kalau kau gemuk sikit dia dah tak boleh masuk. Gemuk lagi sikit je memang dah tak boleh dah masuk ke kuih dalam balang. Sudah tiba hari raya, sudah tiba. Siap, satu. Astaghfirullahaladzim. Dari macam tu kat sini lah. Baca pun sedih. Sedap berhirup. Korang tengok muka dia tadi. Rosak. Tipung raya. Tipung raya. Masuk dulu. Yang kedua. Kita siap-siap lagi. Okay, sekarang kita nak pasang kemah. Kemah ni sebesar padang ni. Cewah. Dengan kolam. Okay, jom pasang. Ibu jangan lihat tau, dia sangat nak tinggal. So guys, kita nak pergi ke Bazar Ramadan. Sekarang ni pukul 4.18. So guys, jom. Allah. Guys, hujan lebat gila sekarang ni. Tak tahulah macam mana harap-harap kalau dah sampai dekat bandar nanti, kat bazar nanti tak hujan dah. Ni kalau nak turun ni habis basah weh. Kamera pun tak boleh bawa ni. Ni hujan. Tengok guys, dia nak pergi pavilion. Dia pakai skirt tu. So guys, boleh lah sini. So guys, kita dah sampai dah dekat Temeloh, titik tengah Semenanjung. Tu nampak. Sekarang Alhamdulillah hujan renyai-renyai je. Bazar dekat rumah tak nak pergi, tapi pergi dekat bazar sini. Jom. Tak relax. So ni dia punya bazar. Tak. Kenapa? Besar kan? Ini besar. Okay, kita ada Vietnamese roll. Wah, ada putu mayam. Putu mayam, bakso, mi. Ni my favorite kuih. Ni bagi berapa? Nak try juga. Ui, hujan. This is our favorite. Memang kalau balik Temeloh korang kena beli ni. Bukan aku tadi. Kenapa? Ya, dia awal. Ya kan nak? Tak, betapa add on service ni kan. Terima kasih. Hujan lebat guys. Tiba-tiba hujan pula ni. Okay. Sama je. Dia campur-campur bagi. Kecil besar. Banyak besar. Ni ada peha. Ada suka peha? Nak peha? Nak peha juga? Bagi je lah 3 untuk dia cuma 4. Oh MG guys, makin lebat guys. Susah lah nak bershopping macam ni. Oh yo, hujan bukan penghalang. Nampak betul
Makin hujan lebat guys. Risau dengan kamera ni. Dia dah lah fragile, tak boleh kena air. Okay, nak beli tahu Fufa. Ya Allah. Apa yang tak sabar sangat ni? Dia tak salah masuk baju. Oh, makin lebat oh. Makin lebat ni. Puding ke? Oh, puding. Wow, you ni? Boleh bagi ni satu. Nak ke? Boleh? Ni. Okay. Dia punya hujan ni non-stop weh. Yang I sukanya bazar remaja sini, air dia rare-rare tu ke? Kita nak pergi beli air jap. Jom. Ha? Mana ke? Tak tahu? Okay guys, sekarang pukul 5.30. Pukul 5.30 kita berjaya keluar daripada bazar Ramadan yang panjang tu. Weh, sangat tiring ya, ya Allah. Ye, nak telefon. Aduh, panas gila ya Allah. Yali. So, this is the food yang kita orang beli. Okay, kita ada apa tu, tepung pelita, air tembikai. Lepas tu kat bawah ni kita ada macam-macam lah. Lepas tu yang ni kita orang punya main dish is patin tempoyak. Kita ada ayam percik and so on. So, itulah. Hai, sekarang ni saya tengah nak call nenek. Nak tanya nenek buka puasa. Nenek gerak. Nenek nak makan apa hari ni? Nenek nak makan apa? Nenek tengah tunggu kat ini malam dah sampai ni. Malam sampai pukul berapa? Oh ya, diorang belikan makanan untuk nenek ke? Okey lah kalau macam tu. Okey. Nanti Papa beritahu nah. So guys, sekarang ni pukul 6.56. Kita orang nak prepare meja untuk berbuka. Kita dah ada patin tempoyak kat sini. So Mama tengah prepare dekat dapur, masak-masak sayur semua. Okay guys, inilah juadah berbuka kita untuk hari pertama kita orang dekat kampung. Ini kuih muih yang kita orang beli. Ada akok, ada popiah sira, ada cream puff. Tapi tahu Fufa ni dah jadi macam Allahumma lah nak cakap. Lepas tu of course kita ada patin tempoyak, ayam percik. Ni ayam masak merah Mama masak, sayur kambing. Oh, sengaja? Ya. Dia caca Dia macam tu, penuh dengan taktik. Sekarang ni kita orang tengah nak tunggu azan. Azan pukul 7.20. Sama-sama tu kita orang lepak lah dekat kapet luar ni, tunggu azan. Azan sekarang by the way pukul 7.12 minit. Lagi 8 minit. Dia cakap kita orang bawa tali dia, tapi nak buka dulu nanti malam baru kita orang ikat dia. Dan saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulna wa bika amanna wa ala rizqika atakna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. So guys, sekarang ni pukul 9.48. Dia baru hujan, baru lepas hujan dah reda. And baru kita orang nak dekor-dekor depan rumah ni. Tadi hujan lebat, bukan renyai ya, lebat. Tak boleh buat kerja. Sekarang sementara dia dah reda ni, kita pasang. Okay, jom. So sekarang ni kita orang nak pasang lampu lilap hari raya. Ni gazebo-nya, nak pasang dekat gazebo ni lah guys. Tapi roboh balik kemah tu. So kita tak buat kemah dulu, kita dekor dulu rumah. Penat. Okay, pelita dah pasang.
Okay, rate 1/10. 8. Belum lagi, tak siap lagi. Oh, belum. Just some tanah di pelita. Apa nama ni? Pelita minyak gas. Kan, apa nama ni? Pelita. Betul kan? Apa yang macam try sangat? Parah sekali. Okay. Apa perasaan anda membuat pelita ini? Macam the age is near to us, but Ramadan is leaving. So sad and very happy. Alright. Okay, sekarang Kak Syira tengah pasang pelita lampu LCD. LED. LED. Nampak? Ni premium sikit. Tak payah guna minyak, guna bateri je. Guna solar. Yaps. Ya, dia letak dekat tepi-tepi ni memang nampak estetik kalau dari luar. Maklum tengah cuba memasang lampu belit-belit tapi masih kat situ. Mananya kemah? Kemah ni. Sebab dalam tu ada air. Lepas tu? Okay, sekarang kita cuba dari POV orang luar untuk menengok. Sabar, tengok muka kita dulu yang comel ni. Tengok POV dari luar. Kejap lah, ni jadi POV orang luar. Okay. Yes, betul. Okay, sabar. Okay. Ke sini lah. Bom. Oh. Wah. Wow. Cantik ya. Rumah siapa ni? Hey. Worldwide. Okay. Wah, macam naik karpet. Okay, sekejap. Okay. Memang cantik gila. Sabar. Duduk sini Okay. Tamat. Okay, lampu tu memang untuk lampu suluh kehidupan Selamat Hari Raya everyone. Malah yang girls masih tengah effort mendekor gazebo sebab susah ya nak dekor dia belit-belit semua macam tu. Sekarang pukul 10.30 malam. Mama take over. Tengok. Alamak. Ni. Dia tambah panjang. Oh ya, tengah on tu. Buat something. Dah on ni. Dah on ni. Atau cakap Sebablah aku tengok je tu bibir tu. Dah on ni. Kenapa? Apa jadi? Okay guys, kita orang nak buat mentai rice. Tapi version yang barang tak ada. Sebenarnya dia salmon, tapi kita orang pakai crab stick. Kita ada tetamu special kita kat sini. Tapi sedap gila, Alhamdulillah. Buka dulu plastik ni kalau nak. Sampai kan perut kan macam ni. Kalau makan memang macam ni, memang nak tambah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juri.
makan mentai rice. Semalam you tidur kan, you rugi gila tak makan mental. Mentai. Kakak buat mentai rice untuk orang. Bila? Semalam malam tadi. Sedap gila. Dah tidur. Dia tidur macam ni. Barai kan? Barai gila. Kita orang apa tu malam tadi, wah dia tak dengar apa langsung. Siapa? Tak tahu. Siapa tanya? Ya, Mak? Okay geng, apa pendapat korang tentang raya 2025 ni? Adakah korang happy? Adakah korang punya Ramadan telah mendapat iman yang banyak, pahala yang banyak? Sebab Ramadan tahun ni aku rasa aku W, not L. Tak tahu. Win, loser. Bahasa alfa. Bahasa alfa. Pamel. Bahasa Sigma. Sigma boy. Dia nak tolong kan? Terima kasih banyak-banyak. Okay. First korang kena ada crab stick. Lepas tu korang kena rebus lah kat sini. Mari sini tunjuk cara rebus. Kalau korang tak tahu. Kita kena potong seaweed dalam bentuk kecil-kecil. Nak buat dia mudah je. So kita potong seaweed ni dalam bentuk kecil dahulu. Alright. Okay guys, kita punya air dah mendidih. Sekarang kita letak crab stick kita. Rasa macam nak letak banyak lagi sekejap. Sini Angga buat. Ni kacau. Ni kacau. Sekarang ni dia teringat nak buat ASMR pisang goreng pisang. Apa ni weh? Masak salmon mentai aku. Kita punya dah masak. Kita angkat. Okay. Tapi kita kena berak dulu. Dah boleh tutup dah. Okay, dah boleh tutup Okay, sekarang ni kita nak angkat kita punya crab. Dah masak dah. Woi, gemuk sikit. Sos kita dah buat dah. Lion burn. Pegang pakai tangan biasa. Nasi stick Nama lah. kecil. Apa nasi stick? Nasi stick apa? Nasi stick tu sejenis oden. Acah-acah. Tidak. So guys, ini tepi sikit. Ini kita punya crab stick yang kita dah gaulkan dengan sos mentai. Bukan sos mental tau, sos mentai. Ni kita dah gaul-gaulkan. Ya Allah, dia fokus kat muka aku pula. Ni. Lepas tu sos mentai kita pun tak nampak. Oh, tak apa. Mana baby? Bagi letak dekat tu. Nasi dah masak ke tu? Ni sosnya. Okay, lepas tu kita ada seaweed yang dipotong tapi dah tengah macam setengah-setengah. Tak tahu kenapa. Dah macam setengah-setengah sikit je. Space-space. Hai sayang. Jangan tu sangat. Okay guys, sekarang kita orang tengah tunggu nasi nak masukkan dalam tu. Tengok. So, kita nak letak nasi. Ni baru lembek. Sebanyak yang mungkin lah. Macam tu. Apa kita buat, kita akan letak soy sauce. Macam tu. Kita akan letak seaweed. Oh, sikit lah jadi dia. Kedua kita gaulkan nasi. Dia sudah letak soy sauce ke? Letak lagi sampai dia betul-betul coated. Okay, nasi dia tak pakai beras sumur sebab lupa nak beli. So kita pakai nasi yang macam lembek sikit supaya dia senang mampat. Macam tu. Hantar. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam kita punya ni baking tray. Baking foil. Okay, letak. Mampatkan dia. Mampat. Pertolongan Irish memotong seaweed sebab ni permintaan dia. Mampatkan dia macam ni. Dah wash it. Yang kita dah salutkan dengan kita punya sos mentai. Masukkan je. Itu. Okay. Kita dah masukkan crab ni. Kita mampatkan lagi sampai tutup nasi. Okay, dia dah mampat kan? Nah,
So kita akan letakkan sos mentai kita kat atas dia. Ni tak mayo. Yes. So kita spreadkan dia macam ni sampai tutup semua crab stick. Yes, macam tu. Macam tu guys. Macam tu. Berarti Aish boleh buat. Macam ni 10 minit. Yes. Bakar selama 10 minit. 10 minit. Nampak kan? Ini potongan oleh Irish. Cantiknya. Guys, lepas tu kita masukkan dalam air fryer. Macam ni. Nak mangga? Lepas tu Mangga mana berdosa? kita akan buat 180 selama 10 minit. So this is the mentai rice. Nak buat keluar dia macam mana? Okay. Panas. So ni mentai rice nya. With the mango. Nah, Irish potong. Mango. Potong. Toilet. Potonglah dulu baru baca doa. Sekejap lagi. Tak apa. Dia masuk. Dia masuk. Rasa-rasa weh. Cuba. Tak dapat bau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Finish. Oh, Panas. finish. Dah. Sedap nampak menyelerakan. Muhammad Danish Haikal. Danish. Oh. Okay, it's time for me to try. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia awai. So you. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syira. Ow. Nasi sekali sedap asal. Sekarang lagi. Mix well. Apa nasinya? Suka dapat pula dengan mango. Sedap kan? Sedap sangat ni. Makan deh. Mango lagi khasiat. Kan? Mango lagi berhasiat. Ya, betul. Ha? Betul. Kalau birthday cake yang ni instead of cake, okay. Bau ke dulu. Happy birthday to you. Siapa yang bawakan gitar ni? Wah! Yeay, terima kasih. Nak, Dek? Dah dapat. Tak masalah. Weh, bapak tinggi adik. 2 begi. Banyak. Mama, kenapa banyak sangat ni, Pak? Mesti abang belum keluar tadi ni. Adik, panggil adik lagi ke tak? Pendek. Allah Akbar. Dad. Balang. Tepilah sikit. Nenek lama tak jumpa, Nek. Kami tak lalu highway. So guys, I'm gonna end the vlog here, guys. See you guys tomorrow. Bye.